semua, selamat kembali ke penerangan kita pada hari ini. Kalau korang tengah cari inspirasi untuk mulakan jenama fashion korang sendiri atau nak bina portfolio mampan, korang memang kat tempat yang betul. Hari ini kita nak bincang satu kes usahawan kreatif yang sangat luar biasa, simple tapi kelakar habis. Ia datang terus dari lantai hutan. Kita akan bongkar kisah seorang pereka fashion baru yang literally langgar semua tradisi industri fashion berdasarkan satu sumber ringkas yang kita dapat. Okey, jom kita tengok benda ni. Macam yang kita tahu, dunia fashion ni kan sentiasa perlukan kejutan dan inovasi, betul tak? Dari pentas runway kat Paris, sampailah ke Milan, kita dah biasa sangat tengok nama-nama besar bereksperimen. Tapi kali ni, jauh kat dalam hutan sana, ada satu persoalan menarik yang timbul. Siapa sebenarnya pereka fashion paling baru kat rimba kita ni? Ini bukan sekadar jenama biasa tau, ini betul-betul satu revolusi. Okey, bahagian pertama, pereka fashion rimba. Biar saya perkenalkan pendatang baru industri kita dan sejujurnya memang tak masuk akal langsung. Seekor rusa, ya korang tak salah dengar, rusa yang kita selalu bayangkan tengah makan rumput dengan tenang tu, tiba-tiba je tukar kejaya, conquer dunia rekaan fashion rimba. Boleh bayang tak career shift ni macam game changer habis? Ini membuktikan yang inspirasi ni boleh datang dari mana-mana je, waima dari haiwan liar sekalipun. Mari kita baca ayat dari sumber kita ni bulat-bulat. Rusa jadi pereka fashion, cipta baju daripada daun dan ini menggambarkan dengan cukup cantik konsep fashion tanpa sisa yang selalu kita sembangkan. Ini bukan kiasan atau metafora ya, ini memang literally apa yang teks tu cakap. Seekor haiwan buat satu anjakan paradigma, ubah diri dia jadi pakar gaya. Mind blowing kan? Jom kita beralih dan tengok macam mana inovasi ni berkembang dalam bahagian 2, fashion daripada daun. Cuba korang fikir sekejap pasal cara baju kita biasa dibuat. Pakaian manusia ni leceh tau, nak kena tenun benang, jahit kat kilang, belum kira proses logistik yang panjang melirit. Tapi karya eksklusif Rusa kita ni guna approach yang jauh berbeza. Baju dia dicipta 100% daripada daun. Memang raw habis. Bahan diambil terus dari alam semula jadi, tak ada langsung pakai mesin. Memang fokus betul-betul pada bahan organik. Simple tapi cukup berimpak. Jadi, poin paling penting kat sini ialah betapa lancar dan lajunya proses kreatif pereka kita ni. Rusa ni macam tunjuk contoh paling agung untuk model lean startup. Langkah pertama, jadi pereka fashion. Dia terus claim identiti tu. Langkah kedua, cipta baju daripada daun. Terus execute idea. Jujurnya, kelakar. Tapi ia satu pengajaran padu untuk kita semua. Jangan fikir rumit sangat. Embrace je identiti kreatif korang dan terus mula berkarya guna apa je bahan yang ada kat sekeliling kita. Kes yang simple dan funny sebenarnya buka mata kita tentang betapa kreatifnya alam kat sekeliling kita ni. Kalau sumber kita pun dah rekodkan yang rusa boleh cipta baju dari daun dan jadi pereka fashion, soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama, apa agaknya benda lain yang alam ni tengah reka masa kita tak tengok? Untuk semua pereka kat luar sana, jadikan alam sebagai kanvas korang. Teruskan cari idea-idea di luar kelaziman dan sampai kita jumpa lagi, kekal kreatif dan teruskan mencipta.